Oh, panggilan ni ke? Tak tahu siapa masuk. Tak tahu, ikut je orang masuk. Entah, kita bukan orang sini. Dia orang masuk dulu. Dia macam memberi something. Nampak tak dia orang ni? Oh, alah, bukan tinggal. Tak payah. Nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Itu nak pergi mana ni? Kejap. Aku jam. Tengok kereta tu. Masuk je lah. Sebab tak ada mic. Hai, Assalamualaikum di sini. Terima kasih untuk korang yang sudah semata dekat channel ni. Pakcik tengok ke? Wah, ada orang lah. Ada dah kunci kan? Dah. VO je lah. Baru intro kejap dah malu ada pakcik tengok. Kakak orang introvert macam mana? Okay, sampai dah Bazar Ramadan. Tapi kau nampak besar juga kan kamera dia? Menampak jugalah kita orang nak ke Bazar Ramadan hujung sana tu. Tengah-tengah jalan kan, tengok parking mana, bazar mana, tiba-tiba ada pada tegur. Ada Jojo. Saya. Bang. Habis masuk YouTube lah. Nak tengok apa yang ada. Nak tunggu di depan ke apa? Ikutlah depan pun ni. Mana yang bagi barang tadi? Oh, tu isteri bagi barang lagi ya. Tadi lagi tengok orang bagi free gift tapi kita tak ambil pun. Memang lalu kat tepi tu je. Nak tengok bazar ni ada apa. So start daripada hujung ni lah. Bukan adalah yang menarik. Tapi aku suka suasana. Bukan suasana lah, dia bercahaya sebab petang kan. Cantik aku punya footage. Tapi setakat ni menu yang ada tu daripada first road lah. Menu macam biasa boleh. Apa yang ada kat Bazar Ramadan lain juga. Tapi dia punya jalan tu macam luas tau. Macam tenang lah sikit, taklah seraba macam kat sana. Kat sini ada makanan Sarawak. Ayam panggang Sarawak. Hari tu kita pergi Bazar PKNS, tak ada makanan Sarawak. Aneka bubur ada. Makanan Kelantan ada. Kelantan di mana-mana je ada makanan dia ni. Ni coklat lele bowl kelebot. Macam menarik tapi tak pergi situ. Tapi suka sebab footage dia cantik. Rasa macam cantik yang footage ni. Macam golden hour kat situ. Dia sebenarnya kan aku nak buat yang macam kita orang buat Bazar Ramadan masa maju tahun lepas. Kisahnya aku tertinggal mic, tak bawa. So terpaksa lah aku buat VO macam ni. Sebab kalau tak lebih interaction, aku lagi suka yang tu. Nak edit pun tak payahlah aku buat VO ke apa kan. Cakap juga. Mira cap yang Khairul Amin buat hari tu. KA buat. Tapi aku beli. Tak menyempat lah nak buat ni. Roti kuras RM3 je pakcik ni jual. Murah juga. Tak dapat KL macam ni. So aku pun belilah satu roti kurasnya. Ada pilihan ayam atau daging. Satu RM3. Okey, aku ambil satu. Dia tu macam burger yang dia balut kulit popiah lepas tu dia goreng. Kejap je. Aku rasa macam tak sampai seminit kot. Pakcik ni terus angkat. Okey, dah dapat satu menu aku punya ni. Jom cari Mira punya menu pula. Apa dia pula Syina beli? Kan nampak kedai ni kat TikTok tadi. Dia banyak makanan. Makanan tu banyak. Pilihan pun banyak. So tak tahu nak beli apa satu. Tapi saya tak nak beli banyak-banyak lah, nanti kenyang. Tengok kuih ni banyak. Dia punya kek, dessert. Lepas tu tahu bergedil ni. Kenapa dia tak singgah tadi? Sekejap fikir balik. Sekejap kat tengah ni makin sempit lah jalan dia. Tak macam mula-mula masuk tadi. Lepas tu orang dah makin ramai lah sebab jalan makin sempit kan. Aku nampak sini macam menarik. Dia ada ramai orang. Dah warna-warni kat atas tu. Katanya sini ada jual pau viral tulis kat situ. Oh, aku ke depan. See? Pau dia comel-comel. Style lah. Dan setiap pau tu sebenarnya ada perisa dia. Ni kalau budak-budak mesti suka dia tengok ni. Dan dia perisa tulis tu cendawan macam mana, jagung. Ikut rupa lah. Pau ayam, rupa ayam. Pau cili, rasa cili. Popiah pun ada. Popiah ni mana-mana pun ada. Laksa. She sedang mencari laksa sebenarnya. Tapi dia tengok je, tak beli. Tahun ni aku dah pergi berapa Bazar Ramadan? 4 ke 5. Tapi sebenarnya setiap Bazar Ramadan tu dia punya vibes lain. Itu yang sonok sebenarnya. Dia sonok kata ramai orang. Kalau ramai orang sesat tak sonok dek. Itu yang pergi Bazar Ramadan Muar tu. Alah-alah pergi Muar kan nak ambil vibe dia. Alah beli kari pap. Kat KL pun ada. Tapi tak ada. She tak beli kari pap. Dia beli wadi. Yang terpengaruh dengan kari pap yang besar-besar tu aku. So wadi tu 5 RM2. Kari pap tu 1 RM1. Nak try kari pap sardin satu ayam satu. Satu. Tak habis banyak-banyak. Jap, sardin Banyak. Waranshi banyak. Yang dia tak nak bawa beg tadi. Tadi dia tak nak bawa beg tu. Penuh dah. Barang lain bawah tu. Bawah tu off record. Dah. Jadi macam masing-masing lagi dia script nak jual sebab dah pukul 7. Tu masing-masing duk panggil tu. Masing kakak, masing abang. Sudah. Nak singgahkan banyak nanti. Tuan buat dek je straight je cari apa yang nak beli. Yang ni kedai ni ada banyak roti john, 15 jenis. Dia 15 jenis, satu tu RM15, RM20 dek tu. Yelah. She tak dapat lagi apa benda yang menu untuk she berbuka. Tapi bila sampai kat depan ni, yang cekodok crispy ni, dia masuk situ dek. Sebab dia kan ada tahu bergedil yang sama kicap tu. Tapi sama kicap tu habis. Sekali lagi aku yang terpengaruh. Aku beli cucuk crispy ni. Cucuk crispy ni, cekodok crispy nama dia. Crispy. Nampak kecil tau. RM5, RM3. Tapi kau tunggu bila nak makan, terkejut tengok rasa macam dia berat. Hari dah makin petang, bayang kita orang makin panjang. Ni lagi tu kedai roti kurasan. Yang ni burger balut kan orang panggil.
RM4 harga dia. Lain lah sikit daripada pakcik tu. Masih mencari apa lagi. Tengok-tengok je lah apa yang ada kan. Menu lebih kurang je pasal Ramadan. Kau cakap aku pergi Kelantan dah naik bak apa semua. Dojo fried chicken. Tapi sini meriah. Semua macam singgah kak, singgah bang. Semua manggil ke kanan dia. Sini ada juga nasi ambeng beberapa gerai. Dan kita orang berhenti sebab ayam goreng yang kedai ni bau dia sedap. Dia macam bau sedap lah rempah-rempah dia tu. Dan dia jual dalam mangkuk macam tu kan, diisi RM3.50. Macam murah juga. Kedai sebelah dia tu kita orang kagum, nasi ambeng dia mukus macam nasi lemak tapi lebih besar dengan harga RM8 saja. Murah je. Kalau sini tengok sudah judge. Kenapa? Dia datang all the way from KL untuk beli badai. Ya weh, masa video ini dirakam memang dia beli wadah tadi RM2 kedai abang tu. Dah pusing-pusing berapa kali pusing dah, tak beli benda lain. Tapi tadi dia cakap nak beli air balang. So kita orang dah berapa kali pusing ni pergi carilah air balang tu. Yang kata soda herbs tu. Tapi soda herbs tu kisahnya dah habis dah, Dik. Yes. Lepas tu kan aku duk perhati tadi lagi gerai yang coto Makassar ni, Sabah punya. Agak rare tapi tak beli juga sebab dah kenyang. Risau kenyang sebenarnya. Lala si berhenti juga kat sini beli soda herbs tu. Ada lagi baki-baki soda herbs kat sini. Aku pula duk perhatikan Katira ni, nak beli Katira sebenarnya. Tengok-tengok she dah come back dengan 2 plastik. She tu dia dapat air free. Tak beli air dah aku. Macam air Katira. Mula-mula saya tak payah beli air dah sebab dapat air free kan. Tapi tak nak lah air tu. Tetap nak juga cari air Katira. Walaupun melalui Power Viral ni patutnya aku beli tau. Tapi tak apalah. Banyak menahan nafsu sebab tahu sekejap lagi ada mission lain pula. Cuma kat sini aku tak boleh nak tahan, Dik. Daripada order Katira satu, walaupun Katira nampak macam cair sikit, tapi nak try. Lepas tu dah harga dan aku pula tertarik dengan jagung creamy ni. Aku order jagung creamy ni RM5 jugalah yang aku ni. Yang kecil ni 2, yang Katira ni 3. Dah pusing-pusing tengok Shi dah beli laksa kedai belakang ni dah. Bila masa je hilang? Kita dah settle, kita balik bilik sebab masing-masing dah dapat makanan dan masing-masing ada 2 air. Later. Bayar minum apa? Air soda herbs. Itu beli. Yang ni beli. Ada yang free. Alamak dia tak tahu. Tu lah, sebab petang-petang nak beli takut dia dah tawar. Oh okey boleh. Okey. Cuma soda dia tak rasa lah. Tapi rasa lah okey lah. Tapi jagung creamy. Dah beli Katira, beli jagung creamy lagi. Very nice. Kalau menarik je nampak balang dia. Creamy lah juga. Rasa kodial dia. Kodial jagung. Cik Katira pula. Dia patut lawa lagi lah. Ada mic sound dia tapi tu. Ada maklum lah kalau sound dia pecah. Mic tak ingat bawa. Sebenarnya cari air ni. Air Katira ni. Katira Johor. Bukan Katira Kelantan. Itulah. Ada kata Katira Johor. Sebab beli kat sini lah. Katira Johor version. Claim selalu beli kat sini. Okay. Ni yang satu lagi yang bila dapat percuma. Tak tahu apa. Macam mojito Wah. sedap juga creamy. Okey lah. Standard air. Patutlah. Buka awal dulu. Apa dia? Air ni. Nak buka sekarang memang lambat dek. Aduh banyak tak mesti masuk. Sia. Sia. Astagfirullah. Banyak tu kata lah. Biasanya ni. Dia rasa strawberry sikit. Buat sikit tak ada mic. Dia rasa strawberry sikit. Dan dia punya cordial dan sayur pudina. Tak payah tu. Sayur pudina. Oh yeah. Ya, manis. Manis ni. So yang ni Mira paling nantikan. Mira punya asam pula dah. Laksa. Dia banyak je yang jual laksa tadi tapi tak tahulah rezeki orang ni kot. Masa hari stok beli tu tadi kan. Mira pusing-pusing laksa. Makan ni lah. Mira close up. Tak boleh. Ada limau lah. Bau dia sedap kan bau kuah tu. Harap sedap. Sebab Mira, sepanjang Mira buat review teman hari, aku beli laksa mesti tak ada yang kena. Ya tu. Berapa tahun dah? Mira makan dulu, Adik nak bersetangan. Nak bekal lah kuah dia. Pandai lah. Ambil lah. Posting lah sendiri. Bismillah. Jadi ni. Oh. Ada kurang sikit tapi dia jadi. Kalau ada belacan lagi sedap. Mira suka makan laksa letak belacan. Baru dah rasa macam asam masin.
Letak apa? Belacan. Oh, ada belacan. Kalau ada letak belacan lagi sedap. Ayam nira lah aja. Mira teringin nak makan ambuliat lah. Ambuliat? Kan kat kedai kami tu sedap pun. Makan ikan apa bakok tu kan? Ikan bakok. Bukan ikan bakok kan? Ikan ni lah. Terubuk. Terubuk. Terubuk ikan masin. Ikan bakok lah. Waktu aku rasa ni RM3 tau. Ni yang first kali berjadi kan. Dia bukan tisu je. Bajet dia RM1 dah bajet dia. Dia macam burger dulu. Yang jual apa? Macam pakcik kan? Pakcik yang kalau orang tanya dia tak nak jawab tu. Oh ya? Berapa lama pakcik? Lepas tu dia jeling lah. Aku tak rakam macam tu depan kuali dia. Tapi buat burger dulu. Ada macam kenapa dia buat burger kat esok dalam ni lah. Dia balik dengan kulit popia. Bunyi menarik. Crunchy. Nampak tebal. RM3 murah tak? RM3 okey lah. Dalam dia isi macam daging. Daging tu kan, daging tapi terasa. Tapi ni kering sikit lah. Sebab biasa makan kalau ada sos-sos ke burger apa. Dah bagi je. Untuk harga RM3 tu. Satu lagi yang Mira Usha tadi nasi ambeng tu. Oh tu macam nice gila. Ada RM8 ni murah kan? Besar apa? Oh ada lah sos. Ada sos, timun, sos 20 sen. bawang, berapa sen? Bawang 10 sen. Jadi macam burger. Jadi macam patty lain. Sebab dia lalu depan tu nampak kedai yang jual roti kurasan juga. Tapi yang tu RM4. Oh, pakcik duduk belakang, so tolak RM1 lagi. Kedai depan ni biasa barang mahal sikit tapak. Mostly dia banyak jual barang yang sama. Roti john, murtabak, tahu bergedil, popiah. Itu menu wajib kalau puasa. Kelantan tak pergi dah. Ada orang tanya, pergi Bazar Ramadan Kelantan tak? Oh, tak pergi dek. Jauh dek. Sedap lah kan? Ralik lah makan ni. Macam burger orang lama. Klasik ke? Oh Mana kau tunggu orang lama? Bukan zaman lama-lama. Orang tua. Ada belacan lah. Jangan sampai kenyang dah. Itu tu dah berkuah ni. Oh, ada pakcik tu? Pakcik ke abang? Pakcik lah tu. Dua lah. RM5 RM2. Standard tu KL bersama tak? Dia tak oily sangat. Tu dia sedap. Orang Semaja itu sedap kan? Sedap kan? Tak jadi beli apa kat pakcik tu? Kari lipat kan? Oh, kari lipat beli kat dia? Kari lipat apa? Mana? Mana kari lipat aku? Lupa dah sini kari lipat. Tempat yang sama. Tapi sebab kari lipat dia besar, RM1. Dan dia punya kari lipat tu macam 3 segi. Macam samosa ke? Ni. Aku tu sama je tu. Ni. Oh, besar. Bentuk dia macam IKEA punya. tapi ikan dia macam gini je. Tak ada besarnya. Ikan macam ni. Macam ni kan ikan. Tapi dia besar. Oh ni, cakap lipat King Kong kita beli tu. Kat apa warisan? Kota warisan. Ada orang tu komen pakcik tak jual situ lah. Oh ya? Ada orang main kat video. Di mana pakcik tu? Tak tahu. Isi dalam dia macam banyak sardin Bukan daging ayam kau minta ni. Tiba sardin. Magic. Sardin. Aku bingung dah. Kenapa dia order daging ayam tadi? Macam sardin. Sardin yang mana? Dah, bismillah. Kau pilih gila. Tapi kan bila edit aku tengok balik. Betul lah weh. Kari pap besar, kari pap sardin. Satu itu tulis RM1. Itu rasa smoky. Rasa macam asap. Dia goreng sekali untuk semua. Ada rasa kentang. Saya jumpa ikan ayam. Ayam ke tu? Ayam ni. Sekali daging. Tengok dekat sardin tadi. Rupanya ni dia lupa letak isi. Kena pula yang time-time mana buat video. Ya tu. Biasa elok pakcik tu jual. Selalu macam tu kan? Biasa elok lah. Bila ada something tu lah yang macam-macam nak jadi. Tak rasa ya. Rasa kentang weh betul. Dia cakap apa? Aku tak tahu dia cakap apa. Jangan. Dia belum bercakap tu. Padahal aku elok makan. Tak nak cakap dia cakap Arian. Wah, Mira dua makanan je kan? Mana ayam tu? Tak tengoklah ni apa dia.
Isi dia banyak. Tapi kejap. Dia macam lenyek kan kot. Nah, itulah. So tak jumpa kat mana. Bau rempah je sedap. Itulah nampak dia punya warna tu. Warna bau dia sedap semua. Dia tanya mana ayam mana lagi tak tahu. Misteri sebab tak jumpa mana ayam mana daging. Badai dia rangam. Tapi isi dia banyak je. Dia punya badan ni dia macam minum kopi ke teh tatang dari sebab dia ni pisau. Sampai kat Awang Semaju tu sedap. Uncle. Dia pergi Awang Semaju. Duduk review sana masing-masing. Lama tak dapat TV. Buat haji kat TV pun tak tengok. Tapi dia kena besar. bungkus lah. Dia besar jadi rumah tak tengok. Oh siap dukung macam tu ni. Ada. Dia angkat. Kalau telur sedap Betul-betul. Sebab dia macam kalau telur dalam ni sedap. Sebab itu tak jumpa mana daging dia. Daging dengan ayam. Tapi macam hari layan juga nampak. Sedap. Dia macam dia makan samosa tu dia sedap. Tapi tak jumpa mana ayam dengan daging. Tapi dia sedap. Dia hancur betul-betul kan? Mungkin lah. Mungkin target pelanggan dia adalah baby. Bukan hari ni, faham tak? Kau pula beli, kau baby kepada orang lain. Bukan baby uek tu. Oh, seberat kan? Asal sebanyak ni? Apa seberat macam? Dia kata RM3, 5. Dia bagi lebih ke? Macam besar je plastik ni. Besar juga. Sambal ni kisah jual kan? Apa dia? Sambal dia jual tadi extra RM1. Sambal tambahan RM1. Masih sedap kalau jual sambal extra. Ni kedai acik yang tadi tu crispy. Itulah acik akak kot. Akak. Betul-betul. Crispy betul. Sambal ni sedap. Macam ada rasa macam sikit. Pedas. Macam ikan bilis. Tak jumpa ikan bilis. Lain. Dekat negeri kan ada sambal-sambal dia sendiri. Apa sedap? Air merah macam tak bergerak je. Yang dia dapat crispy, ada dapat yang tak crispy sangat. Yang lembut. Tapi minyak sikit. Minyak dia kuat juga. Unik dia dekat sambal dia. Sambal dia tu bagi. Sambal dia kalau makan dengan roti puri sedap. Oh yes. Kan? Sambal dia sedap. Sambal dia macam sambal Mak Mira. Sebab tu Mira ingat roti puri. Makan roti puri? Mak Mira buat macam ni lah rasa. Gila dia main. Tak bergerak aku tengok. Nak try Mira ni. Ayah dia tu dah separuh. Ambil lah banyak. Dah separuh. Dia puasa, dia sebenarnya nak air je tapi lah. Air pula air manis. Dua pula seorang. Dia dah diam lah. Dulu kat Mira pasti ada dulu. Balik rumah family ke apa, kita seronok dah sebab banyak orang minum ni. Kita suruh aku macam alamak. Alhamdulillah makanan tak ada ni. Alhamdulillah kenyang. Simple je juadah kita. Cuma ingat tadi semua ringan. Mira suka asam berat sikit. Jajah aku berat. Berat Mira dah turun. Berapa kilo tapi walaupun cakap sama je nampak. Ayam Mira perasan Mira dah turun tau. Doakan Mira lagi turun dan turun. Kenapa Mira? So thanks for watching. Saya jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channel Jojo. Sekali tak masuk umpat ni. Terima kasih. Lama tak dapat tu. Ya, kalau sorry lah kalau tak ada suara kuat.